Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua warga SKTBI. Ini dia SKTBI On Air. Hari ini adalah sejarah baharu. Ya, kerana ini ialah podcast rasmi pertama SK Tamu Indah. Dan pada episod pertama ini, Kita bawakan topik yang paling dekat di hati kita, iaitu Hari Raya. Raya, 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 Raya. Selamat Hari Raya. Deniz, cuba teka hari ni kita nak jemput cikgu siapa? Tak tahulah. Cikgu selalu bagi homework banyak ke? Jangan buat spekulasi je. Nanti kita kena pergi ke bilik guru pula. Lah. Okey. Cuba bagi hint. Cikgu ni sangat sporty. Selalu senyum. Kalau mengajar, tak pernah bosan lah. Oh, saya dah agak dah ni. Baiklah, tanpa membuang masa. Dipersilakan Cikgu Hafizi. Selamat datang, Cikgu. Oh, selamat datang. Terima kasih, Cikgu, kerana meluangkan masa bersama kami dan para pendengar SKTBI On Air. Okey, Mama. Baiklah cikgu, untuk memulakan topik kita hari ni, cikgu masa kecil dulu lepas solat hari raya, cikgu tolong tak ibu bapa ataupun terus tidur? Oh, bulan puasa tu Masa raya ke sebelum raya? Masa Masa Raya. raya. Oh, masa mesti tolong dekat dapur, tolong mak cikgu lah biasanya. Untuk persiapan, sebarang persiapan lah untuk raya. Wah, rajinnya. Patutlah jadi cikgu contoh sekarang. Alah, tak adalah. Bagi cikgu adalah satu tanggungjawab seorang anak kepada ibu bapa kita. Guna masa kita membantu untuk menyiapkan persiapan untuk raya. Memang jalan yang terbaik lah. Cikgu, baju raya tahun ni warna apa? Oh, tahun ni baju raya untuk family cikgu warna nude. Light brown lah macam tu. Oh, baju saya warna coklat. Oh, kalau saya pula baju warna merun. Wah, cantik tu. Cikgu, tahun ni raya mana? Oh, tahun ni cuti pun panjang. Cikgu raya dekat kampung, dekat Kelantan. Oh, samalah dengan saya. Oh, sama. Awak? Saya pula balik kat Kuantan pula. Oh. Kenangan raya yang cikgu tak dapat dilupakan? Kenangan raya yang tak dapat cikgu lupakan adalah masa selepas PKP, pengumuman raya. Biasanya pengumuman tu dia mengambil masa dalam 2 hari. Tetapi yang hari tu, pengumuman raya tu besok raya. Yang tu memang kelang kabut. Kita nak buat persiapan, nak cari bahan untuk memasak macam family cikgu. Benda apa yang tak ada lagi, memang kelang kabut sampai ke subuh, sampai ke pagi baru siap. Ui, memang dahsyat. Oh. Memang dahsyat. Kalau cikgu diberikan pilihan, satu je. Rendang atau lemang? Cikgu memilih lemang. Kuih raya apa pada wajib ada di rumah cikgu? Bagi cikgu, kuih raya yang selalu cikgu rasa mesti ada adalah semperit. Kalau murid datang rumah cikgu, dapat kuih free kan? Tak ada kuis mengajar kan? Biasanya kalau murid-murid datang rumah cikgu, cikgu akan bagi makan macam biasalah. Yang biasa kalau rumah cikgu, favourite lah biasanya nasi dagang lah. Air tangan daripada ibu cikgu. Bagi makan air nasi dagang, kuih muih. Tapi tak lupa, sebelum dapat duit raya, cikgu akan bagi soalan kuis untuk mereka. Jemput datang lah. Cikgu, kalau saya datang beraya rumah cikgu, agak-agaknya dapat berapa ringgit? Semestinya, kalau nak datang raya rumah cikgu, yang penting CV kena ingat. 2, 4, 6, 8. Macam tu ke cikgu? Kalau CV 2 jangan haraplah. Paling kurang nak beraya rumah cikgu, nak dapat duit besar, CV 9. Cikgu, saya nyanyi lagu trend sekarang. Cuba cikgu nyanyi lagu dulu. Okey. Mungkin lagu sekarang ni dia lebih nampak rancak. Kalau cikgu lagu dulu, Selamat Hari Raya. Tu lagu dulu. Lagu sekarang macam mana? Kami muda janji, raya-raya bergaya. Oh, awak? Macam mana? Okey tak? Tak okey. Awak suka lagu yang macam mana?
Saya suka lagu yang tim perempuan Dola tu. Yang Cuba nyanyi sikit. Raya, raya, raya. yang tu. Soalan paling ditunggu-tunggu warga SKTBI. Cikgu dulu simpan duit raya atau terus habiskan? Oi, kalau dulu cikgu takkan habiskan. Setiap hari cikgu dapat tu, cikgu akan kumpul kerana bagi cikgu duit ni bukan senang. Kita nak kumpul dia. Dan bukan mudah kita dapat kita terus habis-habiskan. Sebab dulu nilai duit dia cukup tinggi. Kalau RM1 berbanding dengan sekarang memang ada beza. Besar nilai dia Jadi kena jimat. Apa nasihat cikgu untuk murid-murid tentang duit raya tu? Okey, bagus soalan ni. Untuk cikgu, kalau duit raya ni janganlah kita terlalu boros. Mentah-mentah dah dapat duit raya, sekarang ni duit banyak, pergi je habis raya je, pergi pasar raya beli, tengok itu beli, tengok ini beli. Ingat, kena kumpul duit untuk masa depan kita. Jangan berboros, tahu? Jangan berboros. Ingat tu geng, simpan sikit, belanja sikit dan jangan lupa kongsi dengan keluarga. Ya, betul. Kenapa penting kita meminta maaf semasa hari raya? Bagi cikgu, masa yang terbaik. Gunakan kesempatan masa kita berkumpul dengan family ke, sanak saudara, dengan kawan-kawan. Masa yang terbaik kita ambil peluang untuk memaaf bersama kita. Hari raya adalah waktu ataupun masa yang terbaik untuk kita memaafkan sebarang kesalahan yang kita rasa kita ada buat kesilapan. Mesti ada kesilapan. Faham. Memang terbaik. Apa adab paling penting kalau kita beraya di rumah orang? Okey, bagus soalan ni. Bagi cikgu, adab yang paling penting, macam awak nak pergi beraya rumah orang, yang pertama sekali kita jangan terus terjah. Masuk, ketuk-ketuk pintu, buka, jangan. Yang pertama kita bagi salam dulu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yang kedua, dia jawab, nak beraya boleh? Kena jaga adab. Kena tanya dulu kadang-kadang, mungkinlah family tu tak bersedia ke. Kena tanya dulu adab kena jaga. Cikgu, apa pendapat cikgu kalau kita main mercun? Weh, mercun ni, pendapat cikgu lah. Mercun ada yang kita main dalam selesa, ada yang berbahaya. Kalau nak main mercun dengan family, beli yang murah-murah, yang warna-warni tu. Jangan ingat nak main, wow, yang bunyi meletup kuat-kuat. Kan awak dah tengok dalam TV, putus tangan, putus jari, macam-macam. Buta pun ada. Ingat, pilih yang biasa-biasa saja. Jangan main yang dahsyat-dahsyat. Nanti pergi sekolah tak ada tangan. Macam mana? Sebagai tetamu episod pertama SKTBI On Air, cikgu boleh beri pesanan khas kepada semua warga sekolah. Okey, pesanan cikgu untuk semua warga SKTBI, jadi gunalah kesempatan yang ada ni di hari raya, hari yang mulia. Kita bermaaf-maafan dan jangan lupa bila dah dapat duit raya untuk anak-anak murid semua, jangan berboros. Guna kesempatan kita nak kumpul duit raya sebaik mungkin. Ingat, jangan berboros. Alhamdulillah, selesai juga episod pertama di SKTBI On Air. Cikgu kena sedia meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Sama-sama. Itu sahaja daripada kami di SKTBI On Air. Ingat, suara kita, cerita kita, sekolah kita. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Sabar. Kita tak habis lagi. Kita ada tetamu kedua. Siapa? Nak tahu kena bangun dulu. Lompat. Baru rasa buat raya sikit. Alah, semat dia tu. Kau pun sama. Siapa tetamu kedua kita kali ni? Tetamu kedua kali ni, cikgu perempuan. Semalam cikgu lelaki. Cikgu perempuan ni cantik, baik. Tak sabarnya. Tunggu apa lagi? Dipersilakan Ustazah Arifah. Terima kasih Ustazah kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Sama-sama. Baiklah Ustazah, untuk memulakan topik pertama kita hari ini, Ustazah beli baju raya dekat mana? Nampak cantik hari ni. Terima kasih. Baju ni Ustazah jahit sendiri.
Oh, bolehlah Jahil untuk saya sekali. Boleh je. Tapi kena ada duit lah. Tak free. Okay. Ustazah, dalam banyak-banyak raya apa Ustazah takkan lupakan? Raya apa yang Ustazah tak boleh lupakan? Raya pada waktu pandemik COVID-19. Kau pernah rasa tak? Raya tersebut? Ingat tak macam mana? Ingat. Ya, kita waktu tu beraya kat mana? Rumah. Ya, betul. Rumah sendiri. Kita tak boleh merentas negeri. Tak boleh raya kat rumah kampung halaman kita. Waktu tu, Ustazah beraya dekat rumah sendiri dan ber-Google Meet. Google Meet sendiri dengan ahli keluarga Ustazah. Ada yang kat Selangor. Ada yang kat Negeri Sembilan. Jauh kan? Jauh. Okay. Dalam banyak-banyak pilihan, satu je. Ustazah nak teruskan puasa atau Ustazah nak raya terus? Pilihan antara dua tu? Susah ni, soalan susah. Ustazah tak boleh pilih sebab antara dua tu saling melengkapi macam Ustazah dan kamu. Macam mana ni? Tak boleh pilih. Macam mana ni? Ustazah kena tetap pilihkan satu je. Kalau kena satu juga? Satu je. Ustazah pilih raya lah. Raya. Tapi bila dah raya, kita ada sunat raya. Puasa sunat raya. Apa? Kena puasa berapa hari? Puasa Soalan hebat. Bila? Waktu Syawal kita kena puasa sunat berapa hari? 6 hari. 6 hari. Puasa tak? Pernah puasa tak? Nanti kena cuba. Dapat pahala. Okey. Seterusnya. Kuih raya apa paling wajib ada di rumah Ustazah? Kuih raya wajib konflik madu. Kenapa? Suka tak? Sebab saya suka yang manis-manis. Ustazah orang mana? Ustazah orang Kedah. Oh, mesti Ustazah raya dekat Kedah kan tahun ni? Ya, semestinya raya dekat Kedah. Suasana raya di Selangor atau raya di Kedah lagi best? Yang tu saya tak boleh jawab sebab Ustazah tak pernah raya kat Selangor. Ustazah semua raya kat Kedah. Macam mana ni? Best ke dekat Kedah? Best sebab Ustazah berkumpul dengan semua ahli keluarga Ustazah dekat kampung. Boleh makan sama-sama, tidur sama-sama waktu kecil-kecil. Besar-besar jangan tidur sama-sama pula. Bahaya. Makan sama-sama, main sama-sama. Semua sama-sama dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Jangan main telefon waktu raya. Dan Soalan yang ditunggu-tunggu warga SKTBI. Apa tu? Ustazah dulu simpan duit raya atau terus habiskan? Mestilah Ustazah kena simpan. Cuba cerita sikit. Sikit je? Sikit je. Okey, sikit. Ustazah dulu lepas dah dapat duit raya, Ustazah akan bagi dekat mak Ustazah untuk dia simpan. Bila kita tak nampak duit raya tu banyak-banyak, kita takkan boros. Bila kita dah dapat kumpul banyak-banyak, kita pegang, kita rasa mesti kita akan rasa nak berbelanja. Jadi nak selamat, kamu kena bagi dekat parent kamu, mak atau ayah kamu, untuk mereka simpan dalam tabung ataupun dalam bank untuk kegunaan masa hadapan. Ustazah, macam mana nak simpan duit raya tu? Macam mana nak simpan? Saya Ustazah cakap tadi, lepas kamu dah dapat tu, kau bagi kat mak atau ayah kamu. Kamu jangan simpan untuk diri sendiri. Nanti kamu berbelanja pula. Habis duit tu. Tak boleh nak guna. Ustazah guna tu. Ingat tu Hamzah. Duit raya tu nanti bagi aku. Salah. Nanti simpan dekat bank tau. Ustazah, kenapa kita kena sambut hari raya setelah berpuasa selama sebulan? Sebab untuk meraihkan kita yang dah berpuasa selama sebulan tu. Untuk kita raikan kemenangan kita. Dapat puasa penuh selama sebulan. Kalau ada yang ponteng macam mana? Boleh raya tak? Boleh. Tapi duit raya sikit lah. Duit raya sikit. Okey. Tapi kalau adab paling penting kalau kita berada dekat rumah orang? Adab yang paling penting. Okey, kamu jangan main telefon. Jangan buat yang perkara yang tak senonoh dalam rumah orang. Kalau orang bagi duit raya, kamu kena cakap apa? Terima kasih. Terima kasih. Jangan pula kamu buka dapat duit RM1. Alah, RM1 je. Tu tak beradab. Jangan buat macam tu. Boleh? Boleh. Duit raya tu tak wajib pun. Kalau orang tu nak bagi, kita terima. Alhamdulillah. Kalau tak bagi, jangan minta pula. Nak duit raya. Jangan macam tu. Boleh? Boleh. Sebagai tetamu kedua, episod pertama SKTBI On Air, Ustazah boleh berikan pesanan khas kepada semua warga sekolah? Okey, boleh. Untuk semua
penonton Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah, Ustazah nak pesan, jaga diri, jaga hati, jaga perasaan. Raya nanti simpan duit dan jaga adab. Jangan kamu buat benda yang bukan-bukan. Jangan ada yang uptaya, jangan. Okey, jaga perilaku kamu di rumah orang. Alhamdulillah, selesai sudah episod pertama di SKTVI On Air. Terima kasih Ustazah kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan para pendengar SKTVI On Air. Itu sahaja daripada kami di SKTVI On Air. Ingat, suara kita, cerita kita, sekolah kita. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selalu sporting. Salah. Kalau bagi home, kalau Ingat. Ingatlah. apa? Oh, Bagi tahun ni. saya buat. Siapa jawab? Kita habis lagi. Jangan lagi lah. Sabar. Dia tahu ni. Tak ada tu. Kau cakap dulu. Semat juga. Dah. Suara. Kenapa kita kena berpuasa selama sebulan setelah berpuasa? Selamat Hari Raya. Maaf